sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, alhamdulillahirabbil alamin, kita malam ni boleh berjumpa sekali lagi di discussion kita malam ini. Dan bagaimana kita sebut sebelum ni, insya-Allah hari ini kita akan sentuh tentang seorang sahabat yang begitu besarlah sumbangan beliau kepada Islam. Sebelum tu saya tanya, audio saya okey ke? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cerita tentang seorang sahabat yang begitu besar sumbangan beliau kepada penyebaran agama Islam, dan saya rasa kita semua tahu sedikit sebanyak tentang sahabat ni. Paling kurang kita dengar nama dia kan. Mungkin cerita detail dia kita tak berapa maklum, tapi sekurang-kurangnya kita tahu nama dia dan kita tahu bahawa beliau ni memang ada sumbangan yang besar dalam Islam. Cuma hari ni kita nak pergi lebih detail lah tentang kehidupan Amr bin Al-As, seorang sahabat besar lah. Cuma mungkin hari ni saya nak tekankan lebih kepada latar belakang keluarga beliau dulu. Mungkin kita kena ambil 2 minggu juga untuk Amr bin Al-As ni, sebab kisah beliau kalau tengok dalam sirah, dalam hadis, penuh dengan liku-liku lah kita kata. Kita akan tengok ke depan. Cuma beliau ceritakan perjalanan hidup dia. Dia kata kehidupan dia ni atas 3 fasa. Pertama, fasa dia lawan Islam. Kedua, fasa dia bersama Islam. Dan ketiga, fasa dia selepas kewafatan Nabi SAW, beliau masuk dalam politik dan beliau kata dia tak tahu keadaan dia sekarang macam mana. So 3 fasa tu. Cuma dalam ketiga-tiga keadaan tu kita boleh tengok ketokohan Amr bin Al-As ni dalam sejarah Islam lah. Cuma mungkin kita akan pergi terlebih dulu tentang latar belakang keluarga beliau dan dari mana beliau ni datang kan. Sedikit tentang Amr bin Al-As ni, kalau kita tengok dalam muqaddimah sirah-sirah ataupun dalam penulisan tarjamah para sahabat, antara perkara yang paling menonjol dalam karakter Amr bin Al-As ni ialah dia ni dahiyatu Quraisy. Dahiyah ni maksudnya licik ataupun pandai ataupun cerdik, macam itulah. Maksudnya dia ni orang yang sarjana dah dalam kalangan Quraisy ni, orang cerdik pandai dalam kalangan Quraisy. Wa rajulul alam, dan dia ni banyak bermusafir, banyak ke sana ke sini, dan beliau ni seorang ahli politik yang terkemuka lah dalam kalangan Quraisy, dan beliau ada banyak connection dengan dunia luar, dengan Najasyi, dengan Syria, dengan Rom dan sebagainya. Ni antara gambaran awal lah tentang Amr bin Al-As ni. Nanti kita akan tengok lebih detail lah, tapi ini karakter umum beliau. Beliau ni seorang yang cerdik dan seorang yang kadang-kadang licik juga. Dan licik ni tak semestinya negatif. Kadang-kadang kalau kita gunakan untuk kebaikan, benda tu baiklah kan. Tapi beliau ni ada seni tu kan. Bila dalam politik khususnya, dia ada seni untuk yalah kan, tak boleh lurus kan orang masuk politik kan. Wa may yudrabu bihil mathal fil fitnah wad daha wal hizm. Dan disebabkan dia ni cerdik, pandai semua, dia ni Amr bin Al-As ni dijadikan satu perumpamaan orang Arab. Kalau nak kata orang ni cerdik, dia kata cerdik macam Amr bin Al-As, pandai macam Amr bin Al-As. Sebab tu kalau kita tengok dekat Mesir contohnya ataupun Timur Tengah, nama Amru ni memang ramailah orang letak, sebab dia ni ada kedudukan yang special lah dalam sejarah Islam. Dan begitu juga Ibn Manzur kata, kerana ahada duhatil Arab, salah seorang pemuda ataupun pemuka Arab yang cerdik, yang pandai. Itulah. Cuma ini saya nak cerita tentang, macam kita kata tadi, tentang latar belakang beliau. Sebab saya sebenarnya kan bila bincang tentang para sahabat ni, kadang-kadang ramai dalam kalangan para sahabat ni yang kita kata nama dia tenggelam, nama dia kita tak begitu angkat, sedangkan pengorbanan dia besar. Salah seorang yang kita nak sentuh hari ni Hisham ni, dan keluarga beliau lah secara umumnya.
Cuma Amr bin al-As ni sahabat yang terkenal yang kita akan tengok juga. Tapi ada dalam kalangan sahabat ni yang nama dia tak begitu menonjol. Tapi pengorbanan dan jasa beliau atau jasa mereka ni sangat besar. Okey. Pertama sekali kita tengok latar belakang Amr bin al-As. Dalam satu hadis Nabi kata Ibn al-As mu'minan, Hisham wa Amr. Dua orang anak kepada As ni ialah orang mukmin, Hisham dan Amr. Nak kata apa kat sini? Nak bagi tahu bahawa Nabi dalam satu hadis, Nabi bagi satu keistimewaan kepada anak-anak pada Al-As ni. Dan kenapa kita akan tengok nantilah kenapa. Cuma ini secara umum tentang keluarga dia, kan. Cuma apa yang menarik apabila kita tengok Al-As dan anak beranak dia ni, kita tengok latar belakang Amr bin al-As mencerminkan perbezaan ketara antara tiga generasi, antara Al-As bin Wa'il, maksudnya bapa kepada Amr bin al-As sendiri, dan anak dia Abdullah bin Amr. Kan kita mungkin macam tak begitu, macam pening sikit lah gambaran. Cuma cerita dia datuk Amr bin al-As dengan cucu. Ketiga-tiga ni dia ada karakter tersendiri, ada kisah tersendiri, dan ketiga-tiga orang ni orang yang cerdik dalam sirah, orang yang pintar, orang yang cerdik pandai lah. Cuma kalau kita tengok dalam sejarah juga, kita boleh belajar kat sini bahawa kadang-kadang cerdik saja ni tak memadai, kan. Sebab kalau kita tengok Al-As bin Wa'il ni, dia orang cerdik, dia ahli politik yang besar, dia ketua Bani Saham, salah satu kabilah dalam Quraisy. Tapi cerdik saja kadang-kadang menyebabkan dia ni lagi susah untuk terima hidayah. Bukan maksudnya cerdik tu halangan sangat, tapi cerdik tu kadang-kadang menyebabkan dia ni ada keegoan, ada yang dia tak nak hilang, ada pengaruh dan sebagainya. Kita mulakan dengan Al-As bin Wa'il, iaitu ayah pada Amr bin al-As ni. Sebab apa saya nak petik dia dulu? Sebab kalau kita tengok cerita dia, sebenarnya kalau kita tengok teruknya perangai ayah dia ni, Al-As bin Wa'il ni, teruk tak teruk sampai banyak ayat Quran yang cerita tentang dia, yang kita sendiri pun hafal. Kadang-kadang kita tak tahu ayat tu turun tentang Al-As bin Wa'il ni. Teruk tak teruk? Kita mula dengan ayah dia, Al-As bin Wa'il. Dia salah seorang pemimpin Quraisy dari Bani Saham. Dan dalam sejarah Islam juga, Al-As bin Wa'il ni, dia terkenal dalam, ialah musuh Nabi tu satulah terkenal, tapi satu bentuk yang kita kata penyiksaan pula, penyiksaan maksudnya satu bentuk yang dia menyakiti Nabi yang paling jelas kita boleh tengok daripada Al-As ni ialah perangai dia suka menyindir ataupun mencerca ataupun istihza ataupun mempelekehkan Islam dan Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengok banyak ayat sebenarnya yang ceritakan tentang Al-As. Yang saya nak petik sedikit lah beberapa ayat supaya lepas ni kalau kita baca Quran khususnya, kita tahu, oh ni tentang orang ni, ni tentang ayah pada Amr bin al-As. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir kan, antaranya dalam surah Al-Kawthar, Al-Kafirun dan sebagainya, yang ni kita selalu baca, tapi cerita dia adalah tentang orang ni, tentang ayah pada Amru ni, kan. Ni ada beberapa ayat yang saya nak kongsikan. Sebenarnya lebih banyak daripada ini lagi, ayat yang berkait dengan Al-As bin Wa'il ni. Maksudnya dia memang teruk betul-betul. Dalam ada setengah tu dia kata Al-As ni mungkin nombor 3 atau nombor 4 lah dalam kalangan orang yang paling teruk lawan Islam. Maksudnya sangat teruk lah. Mungkin lepas Abu Jahal, mungkin lepas Abu Lahab, mungkin dia lah kan orang yang top yang lawan Islam ni. Jadi antaranya kita boleh tengok dalam surah Yasin, Allah berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ini kita semua selalu baca insya-Allah surah Yasin kan. Cuma ayat ini menceritakan tentang Al-As bin Wa'il ni. Allah berfirman dalam ayat ni kata, awalam yaral insan, tidakkah kamu lihat manusia,
tidaklah manusia melihat bahawa kami telah menciptakan mereka daripada nutfah, daripada air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba daripada air mani ni kami ciptakan mereka, tiba-tiba mereka ni jadi musuh yang jelas. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan mereka ni buat perumpamaan sedangkan mereka lupa tentang penciptaan diri mereka sendiri. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim, dan dia berkata, siapakah yang akan menghidupkan tulang ini sedang ia dah reput, wa hiya ramim. Okey, jadi kita selalu baca ayat ni kan. Ayat ni tentang Al-As bin Wa'il. Antaranya lah cerita dia, kalau kita tengok dalam tafsir, satu hari Al-As ni dia datang bawa tulang yang reput, dan dia datang depan Nabi, dia pecah-pecahkan tulang tu, dan dia kata, wahai Muhammad, bagi tahu Tuhan kamu, jadikan orang balik ataupun hidupkan tulang ni balik. Kan? Jadi apa poin dia kat sini? Poin dia bukanlah nak tahu sangat, dia bukanlah nak bukti tu sangat, tapi dia ni orang yang kreatif lah tu kata, untuk menghina Islam. Ada je idea dia untuk nak hina Islam lah kan, sampai dia sanggup datangkan dengan tulang dengan sebagainya untuk menghina Islam, macam tak ada kelainan. Jadi Allah rakamkan cerita dia dalam surah Yasin ni. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang boleh hidupkan tulang ni? Kan? Padahal Allah kata dia lupa yang dia tu diciptakan daripada air mani sendiri pun. Kalau dia tu boleh dibangkitkan jadi manusia macam sekarang, kenapa Allah tak boleh hidupkan balik tulang tu kan? Tu poin dia. Jadi ini antara kita baca, inilah tentang Al-As bin Wa'il. Kemudian kalau kita tengok surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sehingga akhirnya. Kalau kita tengok tafsir, surah Al-Kafirun juga berkait dengan sekumpulan Quraisy ni yang memberikan tawaran. Kita tahu kan cerita dia bagi macam tawaran kepada Nabi, satu hari kita sembah Tuhan, kaum Quraisy, satu hari kita sembah Allah, jadi kita bergilir-gilir macam tu. Jadi salah seorang yang datang dalam kumpulan tu yang nak buat tawaran dengan Nabi tu ialah Al-As bin Wa'il juga, ayah pada Amru ni kan. Kita baca hari ni, kadang-kadang kita mungkin lupalah kan kadang latar yang berada di sebalik ayat tu. Tapi apa yang berlaku pada waktu itu ialah golongan Quraisy ni mereka biasa dah dengan kehidupan yang ada banyak Tuhan ni, ada banyak sembahan ni. Jadi satu hari mereka datang kepada Nabi, dia kata, kenapa tak kita buat ni je kan, kita ada tawaran je, satu hari kita sembah Allah, satu hari kita sembahlah Tuhan Quraisy ni balik. Kalau Tuhan yang Quraisy ni yang betul, kita untung lah. Tapi kalau Allah Tuhan kamu yang betul, kita pun tak rugi apa-apa. Jadi disebabkan itulah turunnya surah Qul ya ayyuhal kafirun untuk para pemimpin Quraisy ni, antara termasuklah juga Al-As bin Wa'il. Dan yang teruk lagi daripada tawaran ni adalah surah Al-Kawthar sendiri. Mungkin saya nak ingatkan balik surah Al-Kawthar ni. Surah Al-Kawthar ni sebenarnya satu surah yang nak bagi satu pujukan kepada Nabi sebenarnya. Al-Kawthar, inna a'tainakal kawthar, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu Al-Kawthar kan. Fasalli li rabbika wanhar, dan kamu solatlah dan lakukanlah sembelihan. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuh kamu itulah mereka lah yang terpotong. Okey, kalau kita baca macam tu mungkin kita tak faham latar belakang cerita dia apa. Saya cerita tentang surah Al-Kawthar sikit. Cerita dia ialah apabila anak Nabi SAW meninggal, anak Nabi SAW nama Abdullah kan. Jadi apabila anak Nabi meninggal, sekali lagi pemuka Quraisy ni yang termasuk Al-As bin Wa'il ni juga, mereka berkumpul ramai-ramai dan dia kata tak payah risaulah pasal Nabi Muhammad ni, sebab dia ni abtar. Mereka ni, Nabi Muhammad ni dah terpotong dah. Terpotong maksudnya, dan kalangan orang Arab ni, kalaulah tak ada anak lelaki tu, maksudnya dia ni terpotong. Terpotong dari sudut, maksudnya orang tak sebut dah nama dia lepas ni. Sebab orang Arab kan dia sebut nama kepada bapa kan, bapa kepada lelaki kepada lelaki. So kalau tak ada anak lelaki, lepas Nabi Muhammad wafat,
Dia kata tak ada orang dah lah nak sebut nama Muhammad. So kita semua tak payah risau sangat dengan Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad ni abtar, orang yang terpotong daripada disebut nama dia, sebab dia tak ada anak lelaki. Jadi kalau kita fikir sini sekejap, apa poin dia buat macam tu kan? Kalaulah dalam peperangan sekalipun hari ni kan, tiba-tiba musuh kita ataupun musuh kita lah sebenarnya ada kematian kanak-kanak ataupun anak mereka mati, tak ada orang nak celebrate macam tu sebenarnya. Tapi apa yang berlaku dalam kalangan Quraisy ni, Nabi Muhammad tu salah seorang daripada mereka kan, anak saudara mereka tu antaranya kan. Tapi bila anak Nabi sendiri meninggal, mereka celebrate seakan-akan itu satu kerja yang besar, padahal tu keluarga dia sendiri juga, Quraisy juga. Tapi ini nak tunjuk betapa ini satu kesombongan sampai Allah rakamkan dalam Quran lah. Jadi Allah kata inna syani'aka wal abtar, yang terpotong sebutan nama tu bukanlah kamu wahai Nabi Muhammad, tapi yang terpotong sebutan tu ialah musuh-musuh kamu. Syani'aka, orang yang mengata kat kamu, yang marah kat kamu. Jadi surah nak pujuk Nabi lah selepas berhadapan dengan pembesar-pembesar ni, termasuklah Al-As bin Wa'il ni yang kata macam-macam kat Nabi. Akhirnya Allah bagi satu pujukan dalam surah Al-Kawthar, menarik surah ni. Dan begitu juga dalam surah Al-Isra mungkin dia kata waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan beberapa ayat selepasnya, poinnya kat sini ialah mereka kata kami tak akan beriman sehinggalah kamu boleh keluarkan daripada bumi ni, daripada tanah ni, air mata air yang memancar-mancar. Kamu cerita tentang syurga tajri min tahti al-anhar, yang mengalir di bawah sungai-sungai. Okey, kenapa tak buat sekarang? Kenapa hari ni kamu tak jadikan saja suruh Tuhan kamu belah pada bumi ni dan keluarkan mata air? Kan? Kamu kata boleh, kenapa tak buat sekarang? Jadi ini sekali lagi, kalaulah kita andaikan, andai maksudnya kita cuba fahami apa yang Nabi rasa waktu itu. Ini kaum mereka sendiri yang sebelum tu mereka panggil Al-Amin kepada Nabi, yang mereka percaya kepada Nabi. Tapi bila Nabi nak sebarkan agama, kalau bagi penyiasaan fizikal tu satu hal lah, tapi yang mulut ni kadang-kadang lagi sakit lah daripada tu kan, daripada fizikal punya penderaan ni. Kadang-kadang kata-kata tu lagi menyakitkan. Sebab tu Allah rekod dalam Al-Quran banyak ayat berkenaan pemuka-muka Quraisy ni, termasuklah Al-As ni, yang menceritakan bahawa mereka ni begitu sombong lah dan begitu angkuh lah dengan apa yang dibawakan oleh Nabi, khususnya Al-As. Ini latar belakang pada Amr bin Al-As lah. Beliau lahir daripada keluarga yang bapa dia seorang yang begitu sombong lah, begitu angkuh dan begitu suka menyindir dan mempersendakan Nabi. Satu lagi kisah yang diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, itu berkaitan dengan Khabbab bin Al-Arat. Okey, sekejap katanya ada. Okey. Al-As bin Wa'il ni, nama dia sangat banyak disebut dalam cerita sirah, tapi malangnya nama dia diangkat tapi for bad reason lah, untuk sebab yang negatif. Ketiga-tiga keluarga tadi kita sebut, daripada Al-As bin Wa'il, kepada Amr bin Al-As, kepada Abdullah bin Amr, ketiga-tiganya diangkat nama dia dalam sirah. Tapi malangnya apa yang berlaku pada Al-As bin Wa'il ni, nama dia diangkat tapi cerita dia semuanya cerita yang negatif, semua cerita yang negatif lah kan. Kita tak nak lah macam ni, kita nak nama kita diingat sebab kita tak ada pun, tapi bukanlah dalam bentuk yang macam Al-As bin Wa'il ni. Orang ingat dia, tapi bila ingat, semua ingat dalam bentuk perkara yang tak elok lah yang pernah dilakukan. Contohnya dalam cerita Khabbab bin Al-Arat ni dalam hadis muttafaqun alaih, nak tunjukkan sekali lagi betapa angkuh dan betapa
sukanya dia mempersendakan sahabat-sahabat Nabi lah. Daripada Khabbab, satu hari kuntu rajulan qainan. Khabbab bin Al-Arat ni seorang lagi sahabat Nabi. Beliau masuk Islam pada zaman yang awal juga, antara yang terawal masuk Islam, dan beliau diberikan pelbagai deraan lah untuk bagi dia keluar balik daripada agama Islam. Dan Khabbab ini pada zaman Mekah, pada awal zaman Mekah, beliau ialah qainan. Qain ni ialah pembuat pedang ataupun iron smith, orang yang main dengan besi ni semua kan, dia buat pedang lah. Dan satu hari Al-As bin Wa'il ni, dia minta Khabbab ni untuk buat satu kerja, dan Khabbab pun buat lah. Jadi satu masa Khabbab ni pergi kepada Al-As untuk minta bayaran, sebab dah dia minta buat kerja, sekarang kena bayar lah kan. Jadi apabila dia jumpa Al-As bin Wa'il, faqala li la aqdika hatta takfura bi Muhammad, aku takkan bayar pada kamu sehingga kamu kufur pada Muhammad. Qala, kemudian Khabbab kata, aku takkan kufur pada Nabi Muhammad sehingga kamu mati dan kemudian kamu dibangkitkan balik. Sebab Khabbab ni antara yang awal masuk Islam kan, dia bukanlah iman yang lemah macam tu, dia ni kena dera pun tak keluar Islam. Jadi kalau tak bayar ni apalah sangat kan. Tapi dia kata, aku takkan keluar Islam sehingga kalau kamu mati sekalipun, kalau kamu dibangkitkan sekalipun, aku tak akan keluar dari Islam lah. Dan ni yang cerita yang nak tunjukkan betapa Al-As ni, dia memang tak tahulah, memang tune kepala dia untuk sindir orang ataupun persendakan Islam lah. Dia kata, wa inni lama ba'uthun min ba'dil maut, oh kamu kalau macam tu aku akan dibangkitkan selepas kematian. Kalau betul macam tu, fasawfa aqdika idza raja'tu ila malin wa walad. Maksudnya, oh kamu kata aku akan dibangkitkan selepas mati. Kalau macam tu, selepas aku dibangkitkan, jangan risaulah. Sebab aku dibangkitkan, aku akan pergi balik pada harta aku, pada anak-anak aku bayar balik. Tak payah minta sekarang. Kalau kamu percaya ada hari kebangkitan kan, kalau kamu percaya sangat ada hari kebangkitan, tunggulah, lepas hari kebangkitan aku akan bangkit balik, aku akan bayar. Tak payah minta sekarang kan, macam tu lebih kurang. Ini satu lagi, ialah kalau kita tengok dari sudut logik pun, tak ada sebab pun dia nak buat macam ni sebenarnya. Dia bukanlah orang miskin, dia ni pembesar, dia ni ramai pengikut, harta pun banyak. Tak ada sebab pun dia nak buat Khabbab macam ni. Tapi sekali lagi lah, pengaruh, kedudukan, kekuasaan kadang-kadang membuatkan orang yang cerdik macam Al-As ni pun terpedaya lah dengan pengaruhan dia ada. Dia rasa dia ada kuasa, dia boleh buat semua perkara kan. Dia kata sebab kalau itu Khabbab ni, dia ialah golongan yang rendah lah, golongan bawahan yang tak ada nak mengadu kat siapa-siapa, tak boleh nak mengadu kat siapa-siapa. Jadi kalau dia buat macam ni pun tak ada siapa yang boleh salahkan Al-As bin Wa'il ni, sebab dia orang besar. Tapi kalau kita ikut dari sudut manusia ni, tak ada sebab pun dia nak buat macam ni. Dia boleh saja bayar kan, dia orang kaya. Tapi itulah, dia tetap gunakan semua yang dia ada tu untuk mempersendakan balik. Sebab tu kalau kita baca surah Maryam, dalam hujung-hujung surah Maryam tu ada ayat, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Tidakkah kamu lihat kepada orang yang kufur kepada ayat-ayat kami dan dia kata la utayanna malan wa walada, aku akan diberikan nanti pada hari akhirat anak-anak dan harta dan anak-anak. Ini cerita kepada Al-As bin Wa'il tadi, yang cerita dengan Khabbab ni. Disebabkan cerita Khabbab dengan Al-As ni, turunlah ayat ni. Attala'al ghaiba amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Adakah mereka ni dah tengok perkara gaib pada hari selepas hari kebangkitan nanti, ataupun dia ni ada perjanjian dengan Ar-Rahman, dengan Allah. Kalla sanaktu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Sekali-kali takkan berlaku macam tu. Kami akan catat apa yang dia kata dan kami akan berikan padanya azab pada hari akhirat yang memedihkan. Jadi ini satu lagi contoh betapa angkuhnya Al-As ni, yang sampai hari ini kita baca kisah dia. Sampai hari ini kita baca ayat yang diturunkan disebabkan dia.
disebabkan kesombongan, disebabkan keingkaran dia, turun ayat ni dan kita baca sehingga hari akhirat lah kisah macam ni. Kerana ialah Al-As dan bin Wa'il ni dah tak ada, tapi karakter orang yang macam ni, orang yang suka mempersendakan macam ni, orang yang suka menyombongkan diri macam ni, sampai bila-bila pun akan ada kan. Jadi kita ni kena selalu ialah kita kena waspada lah orang macam ni kan. Tapi nak bagi tahu ayat dalam surah Maryam, kalau tuan-tuan puan-puan baca surah Maryam pada penghujungnya, kalau jumpa ayat ni, tahulah bahawa ayat ni turun berkaitan dengan Al-As bin Wa'il, iaitu ayah pada Amr bin Al-As yang kita cerita hari ni, yang sahabat Nabi ni, Al-As bin Wa'il. Okay, jadi apa perakhiran pada Al-As bin Wa'il ni? Ya kan? Jadi Ibn Abbas riwayatkan bahawa apabila turunnya ayat inna kafaina kal mustahzi'in, ayat ni apabila penderitaan begitu kuat pada Nabi SAW, ada boikotnya, ada cubaan bunuhnya dan sebagainya, ada yang cedera fizikal, ada cedera dari sudut emosi dan sebagainya. Akhirnya Allah turunkan ayat inna kafaina kal mustahzi'in, sesungguhnya kami telah cukupkan bagi kamu untuk golongan yang istihza' ni apa, yang mempersendakan kamu. Kalau kita tengok sedikit tentang tafsir ayat ni kalau kita tengok sikit cerita tentang ayat ni, apabila diturunkan ayat Al-Hijr, ayat nombor 95 ini, ayat ni ceritakan bahawa Allah akan jaga Nabi Muhammad SAW, cukuplah pada orang yang mencela atau mempersendakan Islam ni, Allah akan ambil tanggungjawab pada mereka ni semua. Jadi apabila diturunkan ayat ni dan datang Jibril alaihissalam pada Nabi SAW, jadi Nabi, kita kata Nabi ni seorang yang begitu sabar, orang yang begitu boleh tahan sabar, boleh tahan segala makian, segala celaan, segala ujian yang datang. Tapi kadang-kadang ada limit juga kan. Jadi apabila Jibril datang, Nabi mengadu kepada Jibril alaihissalam tentang mustahzi'in ni, tentang golongan yang mempersendakan Islam dan mempersendakan Nabi juga. Jadi Nabi tunjuk seorang-seorang yang mempersendakan. Nabi tunjuk pada Al-Walid bin Mughirah, Nabi tunjuk kepada Al-Swad bin Muttalib, Nabi tunjuk pada itu, tunjuk pada ni. Semua yang mustahzi'un ni, semua yang mempersendakan Nabi. Dan akhirnya semua tu dibinasakan lah. Yang kita sebut hari ni tentang Al-As bin Wa'il ni kan, salah seorangnya Al-As bin Wa'il, Nabi tunjuk malaikat tunjuk kepada Al-As bin Wa'il ni, dan Al-As bin Wa'il ni penghujung hidup dia, satu hari dia terlanggar duri je, dia tak adalah drastik sangat atau tragik sangat, terlanggar duri. Tapi daripada terlanggar duri tu, dia menyebabkan luka, dan luka tu menyebabkan infection kepada Al-As bin Wa'il ni, dan menyebabkan dekat tempat kena duri tu jadi memburuk, jadi membusuk, dan tak boleh disembuhkan lah. Sampai Amr bin Al-As nak bawa Al-As bin Wa'il ni pergi ke Taif untuk cari doktor pada zaman itu, tapi tak sempat untuk pergi. Al-As bin Wa'il ni meninggal kat situ lah kan. Jadi dia meninggal disebabkan yang doa Nabi SAW ni lah, kerana dia ni antara orang yang begitu kuat mempersendakan Nabi SAW. Jadi inilah pengakhiran kepada mustahzi'un ni, pada golongan yang persendakan Islam ni, bapa pada Amr bin Al-As ni. Akhirnya kematian yang macam tu lah kan, kematian yang menghinakan lah pada dia. Akhirnya tak ada siapa-siapa, tak jadi apa-apa pun kepada, maksudnya kematian dia tu dengan kesombongan, dengan keingkaran, kita ingatkan boleh lah, hebat sangat kan, tapi akhirnya macam tu saja, tak pergi mana juga. Jadi itu perakhiran kepada bapa kepada Amr bin Al-As, iaitu Al-As bin Wa'il. Cuma yang menariknya kalau kita tengok cerita dia, banyak sangat ayat Quran yang kita sebut tadi. Itu antaranya, ada lagi ayat sebenarnya, ayat-ayat lain yang ceritakan tentang Al-As bin Wa'il ni. Dia seorang tokoh yang menarik lah. Malangnya menarik, tapi kita baca kisah dia, kita ingat nama dia, tapi nama itu kita ingat dalam bentuk yang tak elok lah kan. Okay.
Itu si bapanya, Al-As bin Wa'il. Itu generasi bapanya. Sekarang kita cerita tentang anak pula. Anak daripada Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr. Dia pula sahabat Nabi yang begitu terkenal dengan warak dia dan kuat beribadat dan banyak terlibat periwayatan hadis. Jadi menariklah kalau kita tengok tiga generasi ni. Seorang Al-As bin Wa'il, seorang yang politik, seorang yang kuat memesendakan Nabi, seorang yang begitu keras kepala. Tapi pergi pada Amr bin Al-As ni, seorang politician juga, tapi beliau masuk pada Islam, jadi seorang bagi sumbangan yang besar. Sampai pada Abdullah bin Amr ni, seorang yang masuk Islam, tapi karakter dia jauh berbeza lah. Dia terkenal kewarakan dan dia tak minat pun dengan politik. Jadi nak bagi ni satu message jugalah untuk kita bahawa kadang-kadang siapa pun mak ayah kita kan, kadang-kadang mereka mungkin ada cerita tersendiri, mereka mungkin ada bidang tersendiri, tapi kadang kita tak boleh nak paksa anak-anak ni untuk mesti ikut apa yang kita lalui kan, mesti ikut apa yang bidang kita pernah lalui masa kita hidup. Kalau kita ambil bidang ni, kita nak anak kita ikut ini juga jalurnya. Tapi kalau kita tengok dalam silsilah generasi ni, Abdullah bin Amr, seorang sahabat yang begitu besar jasa dia, tapi dia ambil jalan yang begitu berbeza dengan ayah dia kan, begitu kontradik lah kita. Maksudnya seorang peminat politik, seorang langsung tak minat politik. Tapi kedua-duanya ada sumbangan dalam bidang tersendiri dengan cara tersendiri kan. Jadi itulah mungkin satu pengajaran yang menarik juga kita boleh tengok, bahawa kadang-kadang walaupun mak ayah kita ni dia ada cerita dia, dan kita boleh corak sendiri cerita hidup kita sebenarnya kan. Terutamanya Amr bin Al-As dengan ayah dia lah. Ayah dia ada cerita dia dengan kekufuran, dengan keingkaran. Tapi Amr bin Al-As boleh hentikan cerita tu cerita dia. Tapi cerita Amr bin Al-As ni, kita boleh mulakan cerita lain, kita boleh menggunakan kebijakan kita tu untuk tolong Islam lah, tak macam bapa ni. Cuma tentang Abdullah bin Amr ni, dalam satu asar Abu Hurairah pernah sebut, ma min ashabin Nabi SAW ahadun aktsara hadithan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Jadi Abu Hurairah sini dia bagi satu pengiktirafan kepada Abdullah bin Amr tadilah. Dia kata tak ada sahabat yang lagi banyak hafal hadis daripada dia melainkan Abdullah bin Amr ni. Sebab Abdullah bin Amr dia boleh menulis, sedangkan Abu Hurairah kata dia ni tak boleh menulis. Jadi ni satu pengiktirafan dari sudut kesarjanaan Abdullah bin Amr, dia ni banyak hafal hadis dan banyak menekuni dalam periwayatan hadis ni kan. Cuma itulah nak beritahu menarik dari sudut karakter tiga generasi ni begitu berbeza. Ada nak tanya dulu ke sebelum kita pergi? Tak maaf saya kena admit sendiri. Okey. Jadi kita dah tengok bapa pada Amr bin Al-As ni, iaitu Al-As bin Wa'il, seorang yang begitu keras. Kita dah tengok anak kepada Amr bin Al-As, iaitu Abdullah bin Amr. Dan anak pada Amr bin Al-As ni sendiri pun satu tokoh yang sebenarnya kita perlu ada satu sesi khusus untuk beliau sahaja, sebab banyak juga sumbangan beliau. Cuma hari ini saya nak sentuh juga tentang adik kepada Amr bin Al-As ni. Tadi kita sebut dalam awal perbincangan kita satu hadis dari Nabi SAW. Nabi kata Ibn Al-As mu'minan. Dua orang anak pada As ni orang yang beriman, iaitu Amru dan Hisham. Cuma kita sebut juga tadi bahawa Hisham ni kadang-kadang dia tak dapat satu recognition seperti abang dia. Hisham ni dia sumbangannya besar, tapi kadang nama dia tak begitu menyelah dalam kalangan orang Islam sendirilah kan. Dia tenggelam dengan nama Amr bin Al-As tu. Tapi beliau kalau kita tengok sumbangan dia maksud sumbangan besar juga kan. Kita tengok sikit lah cerita tentang dia. Dan saya sebenarnya tengah buat tengah usahakan jugalah satu penulisan untuk
angkat nama-nama para sahabat ni yang tak begitu kita kenal kan. Antaranya Hisham ni, sebab kita tengok cerita dia sangat menarik. Saya cerita sikit lah. Hisham bin As ni, beliau merupakan adik kepada Amr bin Al-As. Dia adik, tapi bukan adik kandung. Dia adik sebapa. Dia dua beradik tapi ibu yang berbeza. Hisham ni ibu lain, Amr ni ibu lain kan. Tapi dia dua-dua anak pada Al-As bin Wa'il tadi. Jadi Hisham ni dia lebih muda daripada Amr bin Al-As, tapi dia peluk Islam jauh lebih awal berbanding abang dia, berbanding Amr bin Al-As. Maksudnya Hisham ni dia adik, tapi dia lebih awal masuk Islam. Sampai ada setengah cerita dia ni antara orang yang pernah pergi ke Darul Arqam. Darul Arqam ni maksudnya orang yang memang betul-betul awal masuk Islam lah. Cuma menarik cerita tentang Hisham ni ialah beliau antara sahabat yang pergi hijrah 2 kali. Dia pergi hijrah ke Habsyah dan dia pergi hijrah ke Madinah kan. Cuma kita cerita sikit. Hisham ni apabila beliau pergi ke Habsyah, kemudian apabila beliau sampai kat sana, dia dengar cerita bahawa Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah. Jadi beliau ni rasa macam, oh dah selamat dah untuk pergi berhijrah, dah selamat dah untuk balik. Jadi beliau pun buat keputusan untuk balik ke Mekah dan pergi berhijrah sama-sama ke Madinah kan. Cuma apa yang berlaku pada Hisham ni, mungkin sebab ini jugalah nama beliau tak begitu diangkat, ialah apabila dia sampai ke Mekah, dia nak pergi berhijrah ke Madinah, malangnya dia ditangkap dan dipenjarakan, menyebabkan beliau tak begitu menonjollah nama dia sebab beliau dipenjarakan. Jadi cerita dia ialah satu hari apabila dia sampai ke Mekah, beliau membuat pakatan dengan Ayyash dan Umar untuk sama-sama berhijrah ke Madinah. Maksudnya pakatan dengan Umar sendiri, Umar bin Al-Khattab. Maksudnya Hisham ni bukan orang sembarangan lah, orang besar juga. Buat pakatan dengan Ayyash dan Umar untuk sama-sama hijrah ke Madinah. Cerita dia mungkin kita boleh kongsikan sikit. Dalam satu cerita sirah daripada Ibn Hisham, diceritakan bahawa Umar bin Al-Khattab dan Ayyash bin Abi Rabi'ah ni, satu hari mereka nak berhijrah ke Madinah. Mereka buat keputusan, mereka ni dah tak boleh tahan di Mekah dan contohnya Hisham tadi daripada Habsyah untuk pergi ke Madinah, mereka dah buat keputusan untuk tinggalkan terus Mekah, pergi ke Madinah. Cuma apa yang berlaku ialah, yang menariknya, mereka bertiga ni buat pakatan untuk berjumpa di satu tempat kan. Kemudian dia kata, ayyuna lam yusbih indaha faqad hubis falyamdi sahibah. Maksudnya mereka bertiga ni buat pakatan, sekali lagi Umar, Ayyash dan Hisham. Mereka kata, kalaulah antara kita ni ada yang pada waktu pagi esok dia tak sampai di tempat yang dijanjikan ni, kita anggapkanlah dia ni dah ditahan dan kita yang dua lagi tu pergi je lah. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya sangat mungkin kecil sangatlah kemungkinan untuk mereka bertiga tu dapat pergi semuanya. Dan memang unlikely lah untuk ketiga-tiga tu berjaya berhijrah. Tapi itulah kalau kita tengok pengorbanan orang yang awal-awal berhijrah ni, bukannya nak berhijrah tu boleh hijrah terus kan. Contohnya dalam kes 3 orang ni, nak berhijrah 3 orang, akhirnya yang sampai cuma seorang saja. Kerana Hisham, beliau ni ialah anak saudara kepada Abu Jahal kan, dan Ayyash ni adik kepada Abu Jahal juga. Jadi kedua-dua orang ni akhirnya nak pergi berhijrah tapi ditangkap di tengah jalan. Tinggallah akhir sekali Umar yang boleh pergi berseorang diri berhijrah ke Madinah. Hisham dan Ayyash ni namanya kita tak begitu familiar sangat, tapi mereka berdua ni akhirnya dipenjarakan. Mereka berdua dipenjarakan di Makkah. Maksudnya di Mekah tak adalah penjara, tapi mereka jadikan satu rumah yang terbiar, mereka kurung Ayyash dan Hisham di sana. Jadi mereka berdua ni, Ayyash dan Hisham ni duduklah dalam penjara tu, dalam kepungan, dalam kawalan orang Quraisy, sehinggalah berakhirnya perang Khandaq. Tadi kita cerita nak berhijrah ni, berhijrah sampai habis perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah. Maksudnya Hisham
sekurang-kurangnya 5-6 tahun dalam penjara oleh orang Quraisy. Sekurang-kurangnya 5-6 tahun jadi tahanan pada orang Quraisy dan diberikan pelbagai seksaan di Makkah. Sekali lagi lah, nama beliau tak begitu diangkat. Tapi Nabi apabila sampai di Madinah, nama-nama ayat, nama yang orang ditahan ni, selalu je Nabi doa untuk mereka ni diberikan kemerdekaan lah, untuk diberikan jalan keluar daripada penjara tu, Ayyash, Hisham dan sebagainya kan. 5-6 tahun dalam tawanan, dalam tahanan, dan diberikan pelbagai jenis pelbagai jenis deraan dan seksaan. Okey ke lagi? Boleh ke kita sambung lagi? Boleh Ustaz, boleh continue. Boleh okey. Jadi itu cerita Hisham pada fasa awal zaman hijrah, daripada beliau nak berhijrah ke Madinah, akhirnya ditahan di tengah jalan dan beliau dipenjarakan sehinggalah berakhirnya peperangan Khandaq. Maksudnya tadi kita cerita 5-6 tahun dalam tahanan. Dan beliau Hisham juga, Hisham ni tadilah kita ceritakan adik kepada Amr bin al-As ni, beliau dalam tahanan tu diberikan pelbagai jenis deraan lah supaya dia ni keluar daripada agama Islam. Sebab kita kena ingat dia ni anak pada Al-As bin Wa'il tadi. Al-As bin Wa'il tadi orang yang kuat menentang Islam. Jadi kalau orang kuat menentang Islam tapi anak dia sendiri masuk Islam, dah tentulah dia tak boleh terima benda tu kan. Jadi Hisham ni dapat begitu banyak seksaan lah oleh kaum Quraisy pada zaman itu. Dan akhirnya beliau tak tahan sangat. Akhirnya sebab selalu sangat diberikan seksaan supaya Hisham ni keluar daripada agama Islam kan. Akhirnya Hisham ni tak tahan. Hisham ni tak boleh nak hadapi dah deraan, seksaan dan semua tu. Akhirnya Hisham sebut jugalah kata-kata kufur yang dia tahan sekian lama, akhirnya disebut juga. Dan disebabkan itu Hisham ni akhirnya dia rasa macam dia ni dah tak ada jalan balik dah, sebab dia dah lafazkan kata-kata kufur tu. Sedangkan dalam Islam ni kalau kufur tu satu dosa yang tak boleh nak ampun lah, dosa yang besar lah kan. Jadi Hisham dia ada rasa putus asa tu, dia rasa dia ni tak ada jalan balik dah sebab dia dah lafazkan kata-kata kufur. Kemudian turun ayat ni. Ayat ni selalu kita guna kan, selalu kita ingat untuk diri kita juga. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampau terhadap diri mereka, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah, kerana Allah mengampunkan semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihi. Jadi ayat ni apabila diturunkan di Madinah, kita ingat Nabi di Madinah waktu itu kan, kita kata Hisham tadi dalam tahanan di Makkah. Jadi Umar yang bersama-sama nak berhijrah ke Madinah tu, Umar berjaya sampai ke Madinah. Jadi apabila Umar dengar ayat ni, Umar tulis ayat ni dan Umar hantar kepada orang yang pergi ke Makkah supaya orang tu paskan ayat ni kepada Hisham dan Ayyash tadi. Jadi ayat tu sampai kepada Hisham dan beliau baca ayat ni, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi Hisham faham bahawa ayat ni walaupun diturunkan di Madinah, tapi ayat ni diturunkan untuk cerita dia. Dia nak ceritakan bahawa jangan putus asa daripada rahmat Allah walaupun dia ni terpaksa lafazkan kata-kata kufur tadi, sebab Allah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampunkan semua dosa. Jadi Hisham sekali lagi dia ingatlah benda ni dan dia rasa maksudnya jalan tu terbuka balik lah, sebab dia rasa macam tak ada jalan dah kan, dia dah lafaz dah kata-kata kufur. Tapi ayat ni turun dan dia kata dia rasa ayat ni turun tentang dia dan dia kembalilah, bukanlah kembali, maksudnya dia ni memang Islam tapi dia yakin bahawa dia ada taubat dan dia ni ada ruang untuk kembali tu. Jadi kalau kita baca juga ayat ni sekali lagi, ingat ini juga antara ayat yang
berkaitan dengan keluarga Amr bin al-As ni, pada adik dia, pada Hisham bin al-As. Okey, baik. Kemudian apabila berakhirnya perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah, Nabi SAW akhirnya Nabi bagi tahu siapa yang sanggup. Ni dah lama sangat dah Hisham dan Ayyash ni dan golongan lain yang dalam tahanan Quraisy ini dah lama sangat mereka berada dalam penjara, dah bertahun-tahun. Kita cerita tadi sekurang-kurangnya 5-6 tahun dalam tahanan. Kita dah tak boleh biar dah. Jadi Nabi kata siapa yang sanggup untuk pergi ke Mekah dan keluarkan Hisham dan Ayyash ni daripada tahanan. Jadi adalah orang yang volunteer untuk pergi selamatkan mereka berdua ni. Orang tu ialah Al-Walid bin Al-Walid nama dia. Saya lupa nak masukkan sini. Cuma menariknya Al-Walid bin Al-Walid ni, dia anak kepada Al-Walid bin Mughirah. Dia adik-beradik pada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pun tak masuk Islam lagi waktu ni. Cuma Al-Walid bin Al-Walid masuk Islam lagi awal. Sekali lagi dia sama cerita dengan Hisham juga. Al-Walid bin Al-Walid ni orang tak kenal sangat pun, tapi dia masuk Islam lagi awal daripada Khalid Al-Walid. Orang lagi kenal Khalid daripada Al-Walid ni, tapi tak apalah, Khalid tu ada jasa besar dia juga. Tapi adik dia ataupun saudara dia masuk Islam lagi awal daripada dia. Dan Hisham ni masuk Islam lagi awal daripada Amr bin al-As. Kan? Dan menariknya juga kalau kita tengok pembesar yang sombong ni, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, yang begitu keras lawan Islam ni, tapi kalau kita tengok keluarga mereka sendiri, ramai je yang masuk Islam. Macam kita kata Al-Walid bin Mughirah tadi kan, Khalid masuk Islam, Al-Walid ni masuk Islam. Al-As tadi, mereka dengan begitu sombongnya, dengan keras lawan Islam, tapi dua-dua anak dia dua-dua masuk Islam, Amr bin al-As dengan Hisham. Nak beritahu akhirnya kuat mana pun orang tu nak lawan Islam kan, akhirnya iman ni Allah juga yang kawal kan. Akhirnya kalau Allah tentukan orang tu diberikan hidayah, kuat macam mana pun ayah dia, kuat macam mana pun orang tu nak lawan Islam, akhirnya dalam keluarga dia sendiri orang tu masuk Islam. Kita tengok kisah Fir'aun, bagaimana Fir'aun nak lawannya kan, nak bunuhnya orang lelaki di Mesir pada waktu tu, bunuh semua orang lelaki. Tapi akhirnya keluar Nabi daripada keluarga dia sendiri, daripada dalam istana dia sendiri. Jadi ini kalau kita tengok begitu poetik lah, begitu menarik lah sebenarnya kan. Dia ni begitu kuat lawan Islam, tapi kedua-dua anak dia tak ikut dia pun. Yang ni lawan Islam, tiba-tiba anak dia yang buat pembukaan banyak kota dalam sejarah Islam kan. Jadi Al-Walid bin Al-Walid ni akhirnya dia pergi ke Makkah kan, dan dia tengok di sana dia ada wanita yang pergi mari dia ke satu rumah tu, dan dia tanya pergi ke mana. Dia kata, perempuan tu kata beri makanan bertahanan, dan dia ni Al-Walid ni dia sembunyi satu malam dan diintip wanita tu pergi ke rumah mana, dan akhirnya dia jumpalah rumah tu kat mana. Dan pada waktu malam Al-Walid bin Al-Walid ni dia pecah masuk dalam rumah tu dan dia keluarkan Ayyash dan Hisham tadi. Jadi selamatlah dua orang tu. Cuma cerita dia, dalam setengah cerita, apabila dia selamatkan, kedua-dua orang tu dalam keadaan memang tak larat dah, tak bermaya dah, nak jalan pun tak boleh. Sehingga Al-Walid sendiri yang angkat dua orang tu, letak atas tunggangan dan pergi ke Madinah. Maksud begitu kuat pengorbanan ataupun begitu besar penderitaan yang dilalui oleh Hisham ni sendiri lah. Tapi itulah sebabkan dia di penjara, dia tak sempat perang Badar, dia tak sempat perang Uhud, dia tak sempat perang Khandaq. Mungkin sebab itu jugalah nama beliau ni tak begitu naik. Tapi selepas dalam perang Khandaq, Hisham ni dia join banyak peperangan dan beliau juga terkorban dalam satu peperangan. Hisham, kalau kita tengok sini, kata Hisham juga seorang yang berani lah, obviously lah. Beliau syahid dalam peperangan lawan tentera Rom dalam peperangan Ajnadin. Peperangan Ajnadin ni ialah satu peperangan pada khilafah Abu Bakar dan Umar. Cerita dia, saya cerita sikit tentang peperangan ni. Hisham pada waktu ini dia join tentera, dan ketua tentera pada perang Ajnadin ni ialah Amr bin al-As. Maksudnya dia dua beradik pergi masuk peperangan di Palestin pada waktu ini.
peperangan melawan Rom di Ajnadin. Jadi Amr bin al-As sebagai ketua, Hisham sebagai salah seorang askar dalam peperangan ni. Cuma dalam peperangan ni, kita nak tengok saat-saat akhir Hisham ni, dia memainkan satu peranan penting lah, supaya kita boleh appreciate beliau sikit. Kita tengok apa yang beliau pernah lakukan, direkodkan dalam satu cerita. Saya kena tengok selalu, saya takut ada orang nak masuk. Dalam riwayat dalam Al-Hakim dan Al-Mustadrak diceritakan keberanian Hisham ni, Hisham bin al-As yang kita nak cerita tadi, pada hari Ajnadin, peperangan di Palestin. Okey, apa yang berlaku ialah Hisham ni, dia seorang yang soleh. Kita tahu bila hari Ajnadin, peperangan ni, dia tengok dalam kalangan tentera Muslim ni ada sebahagiannya yang agak An-nukus maksudnya hesitant. Dia macam risau nak pergi masuk ke dalam musuh. Dia risau sebab waktu itu tentera musuh jauh lebih ramai daripada orang Islam lah. Jadi sebagai orang Islam ni, dia rasa takut nak lawan. Jadi dia tengok macam tu, Hisham ni tengok keadaan orang Islam yang agak-agak nak masuk, agak takut nak lawan. Jadi dia lempar mighfar dia. Mighfar ni topi helmet dia, ataupun topi something yang dia orang pakai waktu perang lah, yang tutup kepala. Dia lemparkan helmet dia, dan dia kata, ya ma'syarul muslimin inna haula'il ghulfan la sabara lahum ala saif. Wahai orang sekalian orang Islam, mereka ni yang kita lawan ni, mereka ni tak sabar dengan pedang-pedang. Fasna'u kama asna. Jadi kamu semua buat macam aku buat, ikut apa yang aku buat. Jadi dia ni pergi masuk dalam tentera Rom, dan dia lawanlah dengan penuh keberanian, sampailah beliau syahid dekat sana. Dan satu kata-kata beliau yang saya rasa kita kena ingat selalu dalam diri kita, sewaktu dia pergi masuk ke tentera musuh tu, dia menjerit-jerit, ilayya ya ma'syarul muslimin, ikutlah aku wahai sekalian tentera muslim, ilayya ana Hisham bin As bin Wa'il, datanglah ikut aku ni Hisham bin al-As bin Wa'il, aminal jannati tafirun, aminal jannati tafirun. Adakah daripada syurga kamu larikan diri? Adakah kamu semua lari daripada nakkan syurga? Jadi kata-kata ni menjadi satu slogan lah, kita boleh kata, untuk orang selepasnya. Ada satu peperangan, dia kata aminal jannati tafirun, kamu semua nak lari pada syurga ke? Dan kita juga sebenarnya boleh pakai slogan ni dalam seharian kita pun. Bila kita berhadapan dengan pelbagai ujian kan, nak buat tu rasa malas, nak banyak benda dalam ujian dalam hidup kita. Kadang-kadang kita letak juga dalam diri kita, aminal jannati tafirun, sebagaimana Hisham kata, adakah daripada syurga kamu larikan diri kan, untuk diri kita juga. Jadi ini nak tunjukkan betapa beraninya Hisham, dan beliau pergi ke depan dan dengan berteriak aminal jannati tafirun, dan beliau berperang dengan berani, dan akhirnya beliau gugur di peperangan Ajnadin ni di Palestin, berperang melawan Rom. Jadi kita tengok bahawa tentera Islam menang dalam peperangan ni. Cuma Hisham ni lah antara orang yang membuat satu kebangkitan kembali dalam kalangan umat Islam. Tapi ialah hari ni orang tak angkat sangat beliau, orang lebih bagi kredit kepada Amr bin al-As, kepada Khalid al-Walid. Tak salah pun, memang mereka berdua tu banyak sumbangan juga kan. Tapi dalam peperangan ni secara spesifik, kadang-kadang orang tak ingat sangat sumbangan Hisham ni, walaupun besar sebenarnya sumbangan beliau. Dan satu lagi cerita dia cerita dia yang menarik juga tentang Amr bin al-As dengan Hisham ni pada hari Ajnadin. Dalam kitab Ibn Abdul Bar ni, Ibn Athir, dan banyak lagi kitab yang tentang terjemah sahabat ni, tentang biografi sahabat ni, dia cerita pada satu hari peperangan Yaum Ajnadin ni, pada waktu itu tentera Rom dah hampir kalah, dan mereka pergi ke tempat yang sempit, yang laluan tu cuma boleh dilalui oleh seorang demi seorang. Maksudnya seorang je boleh lalu di situ.
Jadi dia nak kalah, dia berundur ke tempat yang sempit, tak boleh nak lalu. Mereka pergi ke sana, mereka berlindung di tempat yang sempit tu. Jadi tentera Rom duduk sana dan mereka tunggu orang datang ke sana. Jadi Hisham bin As ni, dia lihat keadaan macam tu, dia yang tawarkan diri pergi ke depan. Dia yang pergi masuk ke jalan yang sempit tu. Dia pergi berperang sehingga dia syahid pada waktu itu. Dan kita ingat cerita tadi kan, yang dia pergi ke depan ya, Aminal Jannati Tafirun, Aminal Jannati Tafirun, dan dia syahid di jalan yang sempit tu. Cuma isu dia sekarang ni, dia dah syahid di jalan yang sempit tu, tapi nak pergi perang dengan tentera Rom ni perlu melalui jalan itu kan. Cuma jasad dia dah tutup jalan yang perlu dilalui tu, sebab jalan tu sempit, nak perang kena lalu jalan tu saja. Sekarang dia dah gugur syahid dan dia tutup jalan tu. Jadi apabila jadi macam tu, orang Islam pun takutlah nak lalu, sebab sekarang ni ada sahabat yang tutup jalan tu kan, takkan kita nak langgar je. Tiba-tiba Amr bin al-As ni kan, abang dia yang begitu sayang pada dia, yang begitu hormat kepada dia, dia kata, ayyuhan nas innallaha qad istashhadahu wa rafa'a ruhahu. Wahai sekalian manusia, sehingga Allah telah bagi pada Hisham ni mati syahid, dan Allah telah angkat roh dia. Yang ada di depan kamu tu, yang tutup jalan tu, cumanya jusah, cumalah mayat, cumalah tubuh badan saja, rohnya dah diangkat. Fa'ata'uhul khair, maka pergilah, lalu je dengan kuda di jalan sempit tu. Kemudian Amr bin al-As sendiri yang lalu di jalan sempit itu dengan kuda dia. Maksudnya terpaksa pijak lah badan Hisham ni. Jadi bila Amr bin al-As sendiri lalu, jadi tentera muslim lain pun ikut lalu sama di atas laluan tu. Yang nak terpaksa pijak lah badan Hisham bin As ni. Jadi bayangkanlah kalau ratusan, ribuan kuda pergi lalu jalan sempit dan di situ ada seorang jenazah. Kita bayang sendirilah apa akan jadi kepada tubuh badan Hisham tu kan. Jadi cerita pada hari itu Yaum Ajnadin, hasil daripada keberanian para sahabat dan tentera, terutamanya Hisham ni, akhirnya tentera Islam menang. Jadi apabila menang tentera Islam tu, karra ilaihi Amr bin al-As ni pun cepat-cepat kembali kepada Hisham tadi, dan dia kumpul balik tulang-tulang, daging-daging yang dah hancur, dan diletak dalam satu kain. Maksudnya dia kumpul baliklah badan-badan adik dia yang syahid di perang Ajnadin tu. Jadi ni satu lagi cerita yang begitu moving lah, nak kata. Itulah macam pengorbanan kan, macam mana nak boleh sampai menang pada peperangan tu. Hisham terpaksa berkorbankan diri dan terpaksa jadi macam ni kan. Jadi bila kita baca sebenarnya cerita macam ni, kita rasa macam kedil lah diri kita kan. Kita rasa macam siapalah kita kalau nak dibandingkan dengan mereka-mereka ni. Dan apabila selepas peperangan tu tamat, bertahun-tahun selepas tu, ada satu cerita lain, Ibnu Uyainah cerita, selepas itu ada orang tanya kepada Amr bin al-As ni, selepas kematian adik dia Hisham ni, orang tanya kepada Amr bin al-As, anta khairun am akhuka Hisham, siapa lagi elok, siapa lagi baik, siapa lagi afdal, kamu ke ataupun Hisham? Jadi orang tanya kepada Amr bin al-As, kamu baik ke adik kamu yang lagi elok kan? Jadi Amr bin al-As ni jawab, ukhbirukum anni wa anhu, kamu nak tahu, aku akan beritahu tentang aku dan tentang dia. Aradna anfusana 'ala Allah faqabilahu wa tarakani, kami berdua dah maksudnya dah pamerkan atau tawarkan diri kami ni untuk gugur di jalan Allah pada perang Ajnadin, dan Allah terima Hisham dan Allah biarkan aku. Maksudnya apa? Maksudnya bagi Amr bin al-As ni, adik dia tu jauh lagi mulia daripada dia, jauh lebih baik daripada dia, sehingga Allah terima Hisham sebagai syahid, tapi Allah biarkan Amr bin al-As masih hidup, masih bernyawa kan, tak gugur di medan Ajnadin. Jadi bagi Amr bin al-As, yang lebih baik daripada beliau ialah Hisham lah. Hisham tu jauh lebih baik lah. Dan cerita lain dia kata, Hisham ni dia masuk Islam jauh lebih awal daripada aku, dan dia ni syahid jauh lebih awal daripada aku.
Jadi ini nak tunjuk sekali lagi lah pada kita bahawa Hisham walaupun orang tak kenal, nama dia tak diangkat, tapi pengorbanan besar dan daripada abang dia sendiri pun, Amr bin al-As yang kita angkat, kita kenal hari ni, dia kata adik dia tu jauh lebih elok daripada dia. Dan wallahu alam lah yang sebenarnya dia Allah macam mana, tapi nak bagi tahu sumbangan Hisham ni tak kecil lah dalam Islam. Sebab itu kita cerita tadi, Nabi kata Ibn al-As mu'minan, kedua-dua anak As ni mukmin, Hisham dan Amr. Ini cerita Hisham, seorang yang ditahan bertahun-tahun dan pergi berhijrah akhirnya dan mati di peperangan Ajnadin, dan jasad dia dipijak oleh kuda-kuda dalam peperangan lah. Ini cerita untuk Hisham. Okay, kita dah pukul 10. Ada soalan ke apa? Sharing. Boleh lagi ke ni? Boleh je Ustaz. Okay, mungkin kita boleh sentuh satu lah, ambil satu cerita tentang Amr bin al-As ni untuk kita kongsikan. Amr bin al-As, kita semua maklum dalam sirah ataupun riwayat hidup dia, permulaan kisah dia ni tak elok lah dalam Islam. Maksudnya kita cerita tadi, Amr bin al-As ni cerita bahawa kehidupan dia ni dia ada 3 fasa. Fasa yang dia lawan Islam, fasa dia bersama Islam, dan fasa dia masuk politik kan. Cuma malangnya pada zaman awal Islam, kebijaksanaan, kita cerita Amr bin al-As ni orang yang pandai dan bijak, dan malangnya pada awal Islam, kebijaksanaan tu digunakan untuk lawan Islam sendiri. Jadi rekod yang paling awal lah setakat yang dijumpa tentang Amr bin al-As ni ialah pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Kita tahu kan pada zaman Makkah, kita tahu yang penderitaan para sahabat tu teruk sangat. Jadi Nabi bagi tahu pergi berlindung di Habasyah, kan di sana ada seorang raja yang tak dizalimi di sana kan. Jadi Nabi hantar para sahabat untuk pergi ke Habasyah. Salah seorang yang pergi ke Habasyah ni ialah Hisham tadilah. Hisham pun pergi ke Habasyah juga. Cuma apa yang berlaku dalam kehidupan Amr bin al-As ialah beliau pergi ke Habasyah, cuma dia pergi ni bukan tujuan yang baik jugalah. Dia pergi ke sana atas tujuan untuk minta balik orang yang berhijrah ke Habasyah tu. Maksudnya orang Quraisy hantar dia untuk pastikan orang yang telah berhijrah ke Habasyah tu pulang balik kan. Jadi cerita ni panjang, dan saya yakin sahabat-sahabat semua pun selalu dengar juga cerita ni kan, bahawa di Habasyah itu Amr bin al-As dia pergi ke sana dan dia berdebat dengan Najasyi dan Ja'far bin Abi Talib. Jadi saya cuma ringkaskanlah apa yang berlaku di sana. Apabila Amr bin al-As ni sampai kat sini, kita tahu bahawa Amr bin al-As ni seorang yang cerdik, yang kita kata licik tadi kan. Cuma kepandaian tu sekali lagi lah digunakan untuk lawan Islam. Jadi apabila sampai di Habasyah, pertama sekali apa yang Amr bin al-As buat ialah dia bagi rasuah siap-siap. Dia bagi siap-siap rasuah kepada pada pengikut ataupun pembesar Najasyi inilah. Bagi siap-siap hadiah, bagi siap-siap rasuah supaya memudahkan kerja dia untuk dapatkan balik para sahabat yang berhijrah ke sana. Jadi nak jadi cerita, akhirnya berlakulah perbincangan, berlakulah perdebatan antara Ja'far bin Abi Talib dan Amr bin al-As lah. Cuma cerita dia sekali lagi lah panjang apa yang berlaku. Cuma akhirnya Najasyi apabila tengok
Ja'far dan tengok para sahabat yang berhijrah ke sana, dia tahu bahawa mereka ni berhijrah untuk elakkan diri daripada penderitaan di Mekah kan. Akhirnya Najasyi tak hantar balik lah para sahabat yang berhijrah ke sana. Cuma itulah, saya rasa kalau kita nak kongsikan agak panjang lah ceritanya. Cuma saya yakin sahabat-sahabat semua dah maklum cerita beliau ni. Dan akhirnya Amr bin Al-As dia pulang balik ke Mekah, akhirnya tak dapat pulangkan siapa-siapa pula. Cuma yang menariknya, kalau kita nak ringkas kat sini, menariknya tentang cerita Amr bin Al-As di Habsyah ni ialah beliau begitu pintar, satu, dan pertama sekali dia dah bagi rasuah siap-siap, dan apabila hari pertama dia gagal untuk yakinkan Najasyi untuk pulangkan para sahabat, dia datang pula hari kedua. Dia kata, semalam aku tak tanya kamu tentang Nabi Isa kan. Jadi hari ni dia minta Najasyi supaya tanya kepada Ja'far tentang Nabi Isa. Poin dia apa kat sini? Kita boleh tengok kan, sekali lagi, kadang-kadang orang yang cerdik ni dia boleh gunakan pelbagai cara lah untuk timbulkan kemarahan kan dalam isu Najasyi lah. Dia orang tak kisah pun sebenarnya pasal Nabi Isa ni apa kan, semuanya orang Quraisy ni. Cuma dia tahu bahawa Najasyi ni Kristian, dan Kristian anggap Nabi Isa tu sebagai anak Tuhan dan sebagainya kan. Jadi Amr bin As cuba mainkan sentimen ni, dan dia minta Ja'far terangkanlah tentang Nabi Isa ni. Tapi akhirnya walaupun atas alasan tu, walaupun main sentimen tu, akhirnya Najasyi tetap tak berganjak lah daripada pegangan dia, dan akhirnya Amr bin Al-As pulang ke Mekah tak dapat apa-apa lah. Jadi itu rekod paling awal lah tentang Amr bin Al-As ni dalam sirah. Dia pergi dengan penuh kelicikan, tapi akhirnya tak dapat apa-apa juga. Cuma mungkin saya boleh ringkaskan dalam 20 minit cerita tentang Amr bin Al-As ni, supaya kita boleh pergi tentang sahabat lain pada minggu hadapan. Jadi pertama, peristiwa dia dengan Najasyi. Cuma kalau kita tengok dalam sirah juga menarik tentang Amr bin Al-As ni, beliau juga diislamkan oleh An-Najasyi. Kan tadi dia pergi dengan Najasyi, sekarang dia pun sebenarnya diislamkan oleh An-Najasyi selepas perang Khandaq. Kan, sebab perang Khandaq, Amr bin Al-As dia faham bahawa sekarang ni orang Islam dah tak boleh nak dipandang rendah lah, tak boleh nak main-main lah. Jadi saya kongsikan kat sini daripada cerita sirah, bahawa itulah mungkin saya tutup dengan cerita dia sebab cerita dia terlalu panjang untuk kita kongsikan semua slide. Saya sebenarnya agak nak kongsikan semua sebab ada panjang lagi. Mungkin kita sambung minggu depan lah tentang selebihnya cerita beliau. Cuma nak cerita hari ini penutup untuk kisah dia dalam kekafiran, kekufuran dia. Selepas perang Khandaq, akhirnya Amr bin As ni dia buat keputusan. Dia bincang dengan sahabat-sahabat dia. Dia kata, macam mana kita nak buat ni? Sekarang ni Nabi Muhammad dah kuat di Madinah. Kita ni sekarang ada di Mekah. Dan kita tahu Nabi Muhammad ni akan serang kita. Jadi Amr bin Al-As dia ada pandangan dia. Dia ni orang politik kan. Dia kata kalau macam tu, kita pergi ke Habsyah dan kita berlindung dengan Najasyi. Kalaulah Nabi Muhammad menang lawan Makkah pun, kita tak rugi apa-apa sebab kita ada di Najasyi, kita ada di Habsyah. Kalaulah Makkah menang lawan Madinah pun, kita baliklah kembali dan kita buat macam tak ada apa-apa kan. Jadi apa yang Amr bin As cuba buat ialah dia cuba larikan diri lah daripada isu kan. Isu ni jadilah apa-apa pun dia nak ambil dia nak tawakuf pada isu ni, dia tak nak ambil campur dah. Berperang lah, kalau dia menang dia join, kalau Islam menang dia duduk je di Habsyah. Cuma apabila dia sampai di Habsyah, dia ada satu isu dengan Amr bin Umayyah
satu sahabat lain. Cuma apa yang berlaku ialah Amr bin As dan Amru ini juga dia ada satu isu silam, dan Amr bin As ni nak minta sekali lagi lah Amr bin Umayyah ni untuk diberikan kepada beliau. Jadi waktu ni Najasyi dah masuk Islam. Jadi Najasyi kata, atas aluni an u'tika rajulin ya'tihin namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa litaqtulahu. Jadi apabila sampai waktu ni, Najasyi pun katalah bahawa kamu nak ke aku bagi pada kamu seorang utusan daripada Nabi SAW yang malaikat Jibril datang kepada dia sebagaimana dia datang kepada Nabi Musa. Jadi waktu ni Amr bin As macam terkejut lah. Macam ni kamu kata kamu dah masuk Islam ke? Jadi waktu ni barulah dia tahu yang Najasyi dah masuk Islam, dan Najasyi sendirilah bagi dakwah pada dia. Ati'ni wattabi'hu fa innahu wallahi la'alal haq. Ikutlah Nabi Muhammad sebab dia tu atas kebenaran, dan dia ni akan menang pada orang yang lawan dia sebagaimana Musa menang melawan Firaun. Jadi akhirnya inilah satu detik yang kita kata membuka minda atau membuka mata Amr bin As lah. Sebab kadang-kadang kalau kita dalam hidup ni, kadang-kadang kita kena orang luar juga yang bagi kita sedar kan. Sebab dia ni hari-hari pada zaman Mekah tu nampak je Nabi Muhammad, dia kenal je Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang kena orang luar juga yang bagi tahu benda tu, baru kadang-kadang kita boleh appreciate. Kadang-kadang benda yang kita selalu nampak ni kita tak boleh appreciate. Amr bin As ni dia selalu nampak Nabi berdakwah dulu, dia selalu dengar benda tu, tapi benda tu tak masuk dalam kepala dia. Sehinggalah tiba-tiba datang Najasyi sendiri yang beritahu, kamu tak nampak ke orang ni, dia ni yang alal haq, dia ni yang betul, ikutlah dia. Kenapa kamu nak lawan dia? Kalau kamu tak ikut pun dia ni akan menang juga lawan tentera musuh dia sebagaimana Musa menang melawan Firaun. Kamu ikut ke tak ikut, tak ada kesan pun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya atas dakwah Najasyi ni juga akhirnya Amr bin As memeluk Islam. Cuma saya tutup kisah Amr bin As untuk minggu ni. Minggu depan kita akan sambung sikit lah selebihnya kisah beliau supaya tak terlalu panjang lah untuk malam ni. Cuma kalau kita ditanya dalam kalangan sahabat ni, siapa sahabat yang diislamkan oleh tabi'in kan? Dalam kalangan sahabat ni ada juga sebenarnya sahabat yang diislamkan oleh tabi'in. Macam mana tu? Tabi'in datang kemudian kan, tapi dalam kes Amr bin As ni, beliau telah diislamkan oleh An-Najasyi. Dan An-Najasyi ni dia bukan sahabat sebab dia tak jumpa dengan Nabi SAW. Walaupun dia hidup satu zaman, tapi dia tak jumpa Nabi secara direct. Jadi kalau kita ikut, dia ni bukan sahabat, dia ni cuma tabi'in, An-Najasyi. Tapi dia yang mengislamkan Amr bin As. Jadi Amr bin As ni dia seorang yang unik, yang dia diislamkan oleh seorang tabi'in. Seorang tabi'in itu An-Najasyi. Dia itu secara ringkas tentang fasa pertama umur Amr bin As lah sebelum dia memeluk Islam, daripada dia keluarga dia yang begitu kuat lawan Islam, dan beliau sendiri mewarisi kepintaran ayah dia dan mewarisi kedegilan ayah dia juga. Akhirnya dia begitu kuat lawan Islam, dan beliau juga join perang Badar, join perang Uhud, join perang Khandaq. Tapi sekali lagi lah, on the wrong side lah. Dia masih Quraisy pada waktu tu, masih kufur. Dan Amr bin As ni antara tokoh yang kita kata tonggak utama jugalah dalam tentera musuh Quraisy untuk melawan Islam pada peperangan Khandaq dan sebelumnya. Cuma inilah kita nak kata hidayah Allah kan. Walaupun ini kita boleh tengok dalam perang Uhud khususnya, Nabi SAW cedera teruk dalam perang Uhud, dan Nabi berdoa dalam perang Uhud, macam mana Allah boleh bagi hidayah ke? Nabi sebut direct, Nabi kata macam mana Allah boleh bagi hidayah pada kaum yang cederakan Nabi dia ni. Tapi dalam perang Uhud juga Nabi ditegur dengan kata-kata Nabi tu. Allah kata laisa laka fil amri syai'un, kamu tak boleh nak kata macam tu kepada seseorang yang menyerang kamu ataupun melawan kamu tentang hidayah ni.
soal hidayah ni bukan urusan kamu. Kerana kalau kita tengok perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar yang lawan Nabi ni, sebahagiannya memeluk Islam dan sebahagiannya bukan sahaja memeluk Islam tapi membuka pembukaan kota-kota yang penting dalam Islam. Salah seorangnya ialah Amr bin al-As ni lah. Kan, walaupun waktu perang Uhud dialah yang melawan begitu kerasnya, tapi akhirnya dengan hidayah lebih kepada dia jugalah yang menyebabkan pembukaan kota-kota besar dalam Islam. Dan insyaAllah minggu depan kita akan tengok sikit lah selepas dia masuk Islam dan macam mana masuk Islam dan pengakhiran hidup Amr bin al-As ni. Dia sangat menyentuh hati sebenarnya. Sebab kadang-kadang kan bila kita cerita Amr bin al-As ni, apa yang orang ingat Amr bin al-As ialah perang Siffin. Bila sebut je Amr bin al-As, orang akan kata dia ni join Muawiyah. Bila kita cerita je, orang akan ingat dia ni lawan Ali. Sebab tu kalau kita tengok dalam kalangan umat Islam pun ada kontroversi besar lah tentang Amr bin al-As ni. Kalau golongan Syiah, dia memang tak terima lah Muawiyah dengan Amr bin al-As ni. Tapi kita sebagai ahli sunnah, kita tahu, kita ada premis kita bahawa seluruh sahabat ni, kita mungkin tak setuju dengan apa yang dia buat. Minggu depan mungkin kita akan tengok sikit lah tentang perang Siffin ni secara ringkas. Mungkin kita tak setuju apa yang Amr bin al-As buat, apa yang Muawiyah buat, apa yang berlaku dalam perang Siffin tu. Kita akan tengok sikit minggu depan. Kita mungkin tak setuju, tapi Amr bin al-As akhirnya dia ni sahabat besar juga kan. Kita tengok riwayat hidup dia, di banyak pembukaan, di banyak sumbangan lain. Cuma itulah kan, ada manusia ni tak lari pada kesilapan, ada kesalahan dia buat juga. Jadi kita tengok minggu depan, menarik sebenarnya apa yang Amr bin al-As ni lakukan. Cuma itulah sekali lagi kita cerita tadi, orang selalu ingat dia ni tentang perang Siffin. Orang akan ingat dia ni lawan Ali. Orang akan ingat dia ni sebagai seorang yang licik, yang seorang yang cuba menipu Abu Musa al-Ash'ari dalam isu tahkim tu kan, dalam isu nak perbincangan saat nak lantik Muawiyah ataupun Ali. Dan cerita tu pun kita akan sentuh juga sebab cerita tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tahulah cerita tu yang saya masukkan, saya sentuh sikit lah supaya jelas kan. Dalam sirah kita, kalau kita kaji perang Siffin ni berlaku antara kem Ali dan Muawiyah kan. Isunya ialah tentang pembunuhan Uthman kan. Muawiyah nak claim darah Uthman ni, nak cari pembunuhnya. Ali pula di kem yang nak cari juga, tapi nak cari macam mana. Bukan senang nak cari dalam kalangan Khawarij ramai, kalangan pemberontaknya ramai. Tapi Muawiyah punya pandangan, dia kata kena cari juga. Ali dia nak cari, tapi ada isu-isu yang menyebabkan proses tu lambat. Tak apa, itu tak nak tepi, kita tengok detail minggu depan. Cuma apa yang begitu kita kata disesali sikit lah dalam sirah kita ialah sirah tentang perang Siffin ni. Antara yang awal sekali ditulis ialah sirah ni ditulis oleh orang Syiah lah. Kerana inilah sumber agama dia, sumber pegangan dia. Itu peperangan Siffin, perang Jamal, ini yang dia orang pegang kan. Jadi bila yang antara yang awal tulis sirah ni ialah orang Syiah, jadi selepas tu pun orang akan refer sumber yang tu. Dan kadang-kadang kita tengok riwayat Syiah ni juga ada termasuk dalam sumber sirah kita lah. Antara kisah yang saya kena cerita juga ini supaya terhalang kita sebut ni, ialah satu cerita yang satu masa Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin al-As ni dia berbincang untuk tentang Ali dan Muawiyah kan. Jadi diceritakan dalam kisah itu seolah-olah Abu Musa al-Ash'ari ni seorang politician yang naif, yang tak reti politik, dan diceritakan Amr bin al-As ni seorang ahli politik yang licik yang menipu Abu Musa ni untuk memenangkan Muawiyah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu cerita tu, tahulah. Kalau tak tahu, kita akan tengok lebih detail minggu depan. Cuma nak ceritanya, cerita itu dah cerita daripada riwayat Syiah yang tak ada sandaran langsung lah dalam ahli sunnah ni. Tapi itulah yang mungkin kita biasa dengar kan. Tapi sebenarnya Amr bin al-As tak ada pun cerita macam tu. Beliau akhirnya seorang sahabat, beliau akhirnya seorang yang begitu
Yelah, dia ada buat salah, tapi akhirnya kita boleh tak setuju dengan setengah ijtihad beliau, tapi kita tak boleh sesekali pun nak question niat beliau. Beliau buat apa yang beliau rasa itu yang terbaik untuk Islam. Tak ada sesekali pun kita nak question dia punya niat tu. Mungkin caranya kita boleh bertikai kan, tapi tak ada langsung dia buat tu untuk kepentingan diri, untuk kepentingan pribadi. Tak ada sebenarnya. Dan riwayat tu kita cerita ni, riwayat Syiah yang kita tak boleh terima sama sekali lah. InsyaAllah kita akan tengok lebih detail ke depan tentang perang-perang tu. Jadi ada apa sebelum kita akhiri malam ni? Okey, ada ke? Kalau tak ada, kita boleh tangguh untuk minggu depan. Okey, kalau tak ada kita boleh tangguh kot. Cuma minta maaf lah untuk slide minggu ni agak melompat-lompat ya pada link tu, sebab sebenarnya dalam buku ni tak dibincangkan sangat Hisham bin Al-As ni dengan Al-As bin Wa'il ni. Cuma saya rasa sangat agak rugilah kalau kita tak petik nama ni, alang-alang kita dah bincangkan. Kenapa tak kita bincang terus apa dua orang tu kan. Dan dua orang tu pun cerita dia kita selalu baca dalam Quran, kita selalu dengar, dan ada banyak sumbangan dia dalam Islam. Sekurang-kurangnya kita tahu Hisham bin Al-As tu siapa. Sekurang-kurangnya kita tahu ayat Quran kita baca kadang-kadang tentang Al-As bin Wa'il kan. Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa minggu depan lah. Tak ada Okay. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sikit. Tapi kalau kita merasakan bahawa apa yang ditulis tentang di penghujung kehidupan fasa ketiga kehidupan Amr bin Auf itu adalah daripada Syiah, bagaimanakah penulisan-penulisan yang dituliskan oleh tentang sirah oleh itu The Life of Muhammad daripada oleh Ibn Kathir sendiri, dan juga kalau kita berujukkan ke tafsir itu sirah Ibn Hisham Ibn Ishaq tu turut menyatakan tentang perang Siffin dan juga majlis tahkim tu, yang mana menunjukkan itu apa ni, ketidakadilan bagi pihak Muawiyah terhadap Ali kerana kita telah difahamkan bahawa ada dua perkara yang kita tak boleh lakukan. Satu, mengangkat pedang pada mereka mengucapkan syahadah. Yang kedua ialah itu jika ada satu khalifah, maknanya tidak ada khalifah yang kedua. Begitu Ustaz. Okay. Saya respon yang akhir dulu. Kalau ada khalifah, tak ada khalifah yang kedua. Cuma kalau kita tengok dalam sirah, Muawiyah selagi mana Ali masih hidup, Muawiyah tak pernah sekali pun claim diri dia sebagai khalifah. Muawiyah terima bahawa diri dia tu lebih rendah daripada Ali dari sudut keafdalan dia. Dia pun setuju, dia tak pernah claim pun bahawa dia tu khalifah. Dia cuma bagi tahu, aku akan bai'ah pada Ali ni apabila Ali bersungguh untuk cari siapa pembunuh Uthman. Dia tak pernah pun kata diri dia ni sebagai khalifah, dan dia tak pernah persoalkan pun Ali ni sebagai orang yang tak layak untuk menyandang khalifah. Dia tahu Ali ni memang layak, dan dia tahu Ali tu lebih elok daripada dia kan. Cuma isu dia ialah dia tak boleh terima bagaimana Ali tak ada usaha untuk cari, ni pandangan dia lah, Ali tak ada usaha pun untuk cari siapa pembunuh Uthman tu. Jadi dia kata kalaulah Ali berusaha untuk cari tu dan dia tahu siapa, dan dia balas darah Uthman tu dengan satu pembunuhan balas atau kisah atau apa-apa, sebab dia jadi orang yang pertama untuk berbai'ah pada Ali. Jadi dia tak ada pun sebenarnya satu satu fikiran dalam kepala dia bahawa dia ni nak jadi khalifah pada waktu Ali masih ada. Dia bukan nak jadi khalifah, dia memang terima dia gubernur, dia terima Ali tu khalifah. Cuma isu dia tak nak bai'ah. Dia tak nak bai'ah selagi mana Ali tak cari pembunuh Uthman. Itu isu dia.
Kemudian yang pertama tadi tentang dalam Ibnu Katsir kan, dan bukan Ibnu Katsir sahajalah, kalau kita tengok banyak cerita dalam sirah-sirah ni, termasuk Tarikh Dimash, termasuk Ibnu Sa'ad pun ada cerita tentang isu tahkim ni, macam mana Amr bin As di label ataupun dicorakkan sebagai seorang yang begitu licik kan, kita cerita tadi. Kisah ni diriwayatkan oleh seorang perawi Syiah. Dia bukanlah perawi, dia ni pereka cerita yang bernama Lut kan, Lut bin Yahya. Dia ni dari sudut autoriti ataupun dari sudut hadis dia ni memang tak ada credibility langsung untuk riwayatkan hadis. Dia ni cuma pencerita, penlipu lara dari riwayat Syiah. Jadi untuk isu yang besar macam ni, untuk isu yang penting macam ni, amat tak, dia ni satu dia ni memang Syiah dan dia ni tak ada sandaran, dia ni tak ada credibility pun, dan dia ni memang pereka cerita. Jadi keduanya isu ni isu penting, dan kalau tengok sumber-sumber lain pun yang diceritakan tentang tahkim tu sangat general. Dia cuma satu ceasefire saja, dia satu usaha untuk hentikan peperangan pada waktu itu. Muawiyah teruskan jadi gubernur di Syam dan Ali teruskan jadi khalifah. Apa yang tahkim tu cuba buat cuma hentikan peperangan waktu itu saja. Detail kepada tahkim tu, bahawa Amru cadang ataupun Amru bagi tahu Abu Musa untuk cakap dulu, kemudian Abu Musa kata Ali dah bukan jadi khalifah, Muawiyah dah bukan khalifah. Kemudian Amr bin As kata, okey, sekarang Abu Musa dah kata Ali bukan khalifah, sekarang dia angkat Muawiyah jadi khalifah. Pertama sekali macam mana nak kata macam tu? Khalifah macam mana nak kata macam tu? Sebab Muawiyah pun bukan khalifah pada waktu tu kan. Untuk kita kata nak jatuhkan Muawiyah bukan khalifah pun, dia tak anggap pun diri dia khalifah kan. Jadi cerita tu sebenarnya ada masalah. Cuma macam tu dia cerita tadi, riwayat tu riwayat yang asal daripada Syiah, dan perawi tu langsung tak boleh kita ambil kira, tapi cerita tu tetap masuk dalam sirah-sirah ahli sunnah sendiri malangnya. Tapi kalau kita tengok orang yang kemudian yang tapis cerita ni, akhirnya dia kata cerita tu tak ada credibility lah untuk kita terima, dan akhirnya perkara tu juga tak selari lah dengan premis ahli sunnah ni, bahawa para sahabat ni semuanya adil, semuanya ya adil lah. Maksudnya mereka ni ada kesilapan, tapi tak ada lah khianat macam tu, tak ada golongan yang munafik macam tu, tak ada golongan yang yalah macam tu kan. Jadi itulah saya rasa menjawab soalan ni. Muawiyah tak pernah claim diri sebagai khalifah selagi mana Ali tu masih ada. Selepas Ali meninggal, yes, bahawa itu Muawiyah angkat diri dia untuk jadi khalifah. Ustaz, mengapa itu Muawiyah mengangkat diri dari khalifah? Bukankah pada masa itu mereka melantik Hasan bin Ali sebagai khalifah, tetapi Hasan bin Ali menolak kerana itu tekanan daripada Muawiyah. Itu pertama, soalan pertama. Soalan kedua ialah, apakah pandangan Ustaz tentang itu dalam sirah? Dalam kita baca kitab sirah menceritakan tentang zaman para sahabat ya. Itu bahawa apabila zaman Muawiyah, apabila diminta pada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengatakan kata-kata tidak baik pada Nabi, dan kepada Nabi pula, na'udzubillah, kepada itu Saidina Ali, itu Sa'ad bin Abi Waqqas katakan ada 3 perkara yang membuat aku tidak boleh mengatakan begitu. Pertama ialah waktu perang Khaybar, itu Rasulullah mengatakan bahawa kota ini akan ditawan oleh orang yang Allah kasihi dan yang Rasul yang mengasihi. Semua orang nak jadi memimpin dalam perang Khaybar, dalam nak nawan kota lah, dalam serangan pada pagi itu. Lepas tu Rasulullah mencari Ali. Jadi maknanya menawarkan orang yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimanakah orang yang boleh disayangi Rasulullah ditentang begitu rupa waktu kehidupannya? Yang kedua ialah
apabila dalam itu perkara yang melibatkan keluarga Rasulullah, dalam itu hadis qudsi, hadis qudsi yang mengatakan bahawa meminta kamu mengumpulkan keluarga kamu ya Muhammad. So Rasulullah mengumpulkan keluarga dia, yang dalam tu adalah Ali. Ketiga ialah waktu itu Rasulullah nak pergi ke perang Tabuk, yang mana Rasulullah meminta Ali menjaga itu Madinah, dan Ali berkata janganlah ia menjadi fitnah buat aku. Dia kata kamu ini bagi ibaratkan Harun kepada Musa. Maknanya mungkin kita kata orang Syiah berkata begitu, tapi kita mesti melihat ya, waktu zaman Ali, zaman Hasan, zaman Husain, kita tidak ada Syiah pada zaman tu. Itu orang yang penyokong Ali ada, tapi kita tak boleh kata Syiah. Kerana Syiah tu tumbuh waktu zaman Khalifah Umayyah, yang mana oleh kerana tekanan dan juga kecenderungan untuk menaikkan suatu kabilah dalam atau satu keturunan, iaitu Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah atau Abbas bertentangan, itu menjadi timbul Syiah dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya, Ustaz. Itulah saya rasa kalau kita tengok dari sudut objektif lah isu ni kan, pertama tadi sentuh tentang macam mana boleh kata Kak Ali dan sebagainya kan. Pertama sekali kalau tengok Ibn Taymiyah sendiri pun, beliau pernah petik, beliau kata sepakat ulama ahli sunnah ni bahawa Ali tu lebih afdal daripada Muawiyah, Ali tu lebih baik daripada Muawiyah untuk jadi khalifah. Dan di kedua-dua belah pihak juga, kata Ibn Taymiyah, di dua-dua belah pihak kata-kata kesat tu ada diucapkan kepada musuh yang lain. Jadi ini satu benda yang malang yang kita tak boleh nak nafikan lah, bahawa di camp Ali pun ada yang katakan Muawiyah, di camp Muawiyah pun ada katakan Ali. Sehingga kalau sahabat-sahabat semua ingat hadis yang 10 orang dijanjikan syurga, asyarah mubasyirin bil jannah tu, cerita dia apa sebenarnya? Kalau kita tengok riwayat Sa'id bin Zaid tu, satu hari dia duduk di belah Muawiyah dan ada dalam kumpulan tu yang mencela Ali kan. Jadi Sa'id bin Zaid kata, Sa'id bin Zaid salah seorang yang dijanjikan 10 orang tu juga, dia kata kamu boleh biarkan saja orang katakan Ali macam ni kan. Sedangkan dia dah dengar Nabi SAW kata Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, Ali dalam syurga, sehingga akhirnya 10 orang dinamakan. Jadi kita tak boleh nafikanlah bahawa memang ada isu yang cela-cela tu antara kedua-dua belah pihak ni. Dari Ibn Taymiyah sebut kedua-dua belah pihak ada celaan-celaan tu, kata-kata kasar tu, kata-kata kesat tu. Cuma apa yang berlaku ialah dalam peperangan tu tak ada siapa pun yang menafikan pihak lawan tu dengan dalam bentuk ni. Maksudnya yang menyatakan peperangan ni, pergaduhan ni atas dasar agama. Mereka tahu mereka berperang, mereka tahu mereka berbeza pandangan, cuma mereka faham bahawa perbezaan pandangan ni cuma dalam isu politik semata-mata. Tak ada siapa yang persoalkan dari sudut agama pihak lawan tu. Jadi kalau tengok peperangan tu pun akhirnya mereka lepas perang solat sama-sama juga. Bila ada yang meninggal, dia solat jenazah sama-sama juga. Jadi mereka faham bahawa itu isu politik. Cuma balik pada isu cela Ali tadi, kita kata dua-dua belah side pun ada celaan ni, ada makian ni. Cuma stand kita pula apa sebagai orang yang kaji ni, kalau seelok-eloknya bagi saya personally kan, kita tak boleh nak apologetik. Memang ada benda tu, benda tu berlaku. Cuma ni tentang peperangan, memang akan ada temper, memang akan ada pergaduhan, memang akan ada kata-kata kesat ni. Jadi elok-eloknya lah kita, bagi saya lah orang tengok sirah ni, untuk cuba faham benda tu kenapa berlaku kan. Mak ayah kita bergaduh, keluar kata-kata kesat, kita tak ungkit balik benda tu, kita tak angkat balik benda tu. Kita tahu itu ada konteks dia, ada waktu dia semua, dan manusia ni ada betul ada salah dia kan. Di camp Ali pun ada mengata, camp Muawiyah pun ada mengata. Kedua-duanya atas ijtihad masing-masing, dan
Saya faham soalan tadi nak macam mana boleh katakan ahli macam-macam. Dan betul kalau kita tengok dalam konteks tu memang kesian jugalah Ali sebenarnya. Macam mana dia nak lawan perang Jamal lagi, nak perang Siffin lagi, nak lawan Khawarij lagi atas dasar tentang Uthman yang dia pun tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Kan? Jadi itulah bagi pandangan saya. Okey, Ustaz. Cuma itulah, kalau perang Jamal kita boleh nak kata ini kesilapan, ini atas dasar tersilap kan. Tapi bila perang Siffin ni kita rasa macam agak duka cita lah sebenarnya, banyak benda yang berlaku tu. Cuba kita bayangkan dalam perang Siffin tu saja 40,000 orang Islam terkorban. Kalau gabung antara perang Badar sehingga Fatu Mekah pun tak cukup banyak tu. 40,000 orang terkorban dalam perang Siffin saja. Jadi wah, memang bila kita baca tu menyayat hati lah perang Siffin. Cuma akhirnya sahabat ni manusia juga kan. Mereka ada ijtihad dia, mereka ada yang betul, ada yang salah. Mungkinlah kita tengok minggu depan lebih detail aku. Kita fokus sikit tentang isu tu. Okeylah, kita tangguh untuk minggu ni dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Minta maaf lah kalau ada kekurangan. Rasa agak itulah. Kalau ada kekurangan minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.